Hai semua, jom kita fikir sekejap. Pagi tadi mungkin ada yang shopping online, kan? Lepas tu, masuk kelas online. Petang ni pula, plan nak video call dengan kawan-kawan. Nampak tak? Semua benda ni yang menghubungkan kita dalam sekelip mata, itulah dia kuasa telekomunikasi di Malaysia. Jadi untuk perkongsian kali ni, jom kita lihat dengan lebih dekat macam mana teknologi ni sebenarnya membentuk negara dan hidup kita. Okey, telefon pintar yang ada kat tangan kita tu, ia bukan setakat untuk main game atau layan media sosial tau. Sebenarnya ia adalah alat yang sangat berkuasa. Impak yang besar bukan sahaja pada rutin harian kita, tapi sampai ke tahap pembangunan negara. Macam mana tu? Jom kita tengok kaitan antara gadget kita ni dengan gambaran besar pembangunan Malaysia. Jadi, macam mana sebenarnya telekomunikasi ni bagi kesan pada negara kita? Senang cerita, ia macam mencipta satu dunia tanpa sempadan. Kita semua boleh berhubung serta-merta. Jom kita selami satu persatu kesan-kesan positif yang membantu membina Malaysia yang kita kenal hari ini. Okey, yang pertama sekali, dan ini memang besar impaknya, adalah pada ekonomi negara kita, yang kebanyakannya didorong oleh perkhidmatan digital. Cuba bayangkan, dengan e-dagang, peniaga kecil dari Perlis pun boleh jual produk dia kat pelanggan di Johor. Mudah kan? Lepas tu, e-perbankan. Siapa suka beratur panjang kat bank? Tak ada kan? Sekarang, semuanya di hujung jari je. Semua perkhidmatan digital ni bukan saja buka pasaran lebih luas, tapi ia juga cipta banyak sangat peluang kerja baru untuk kita semua. Baiklah, impak yang kedua. Yang ini memang kita rasa setiap hari. Kepantasan maklumat bergerak. Dulu nak tahu berita kena tunggu surat khabar esok pagi. Sekarang, dengan internet dan telefon pintar, berita terkini atau amaran kecemasan contohnya, boleh sampai kat kita dalam beberapa saat je. Betul-betul maklumat di hujung jari. Satu negara boleh tahu satu benda dalam masa yang sama. Hebat kan? Seterusnya, telekomunikasi juga telah mengubah atau boleh kata merevolusikan dua sektor yang paling penting untuk kita semua, pendidikan dan kesihatan. Contohnya, e-pembelajaran. Bilik darjah kita sekarang dah tak terhad pada 4 dinding tu je. Kita boleh belajar dari mana-mana. Sama juga macam telekesihatan. Bayangkan, pesakit di kawasan pedalaman boleh dapat konsultasi daripada doktor pakar di bandar besar hanya melalui panggilan video. Ini bermakna perkhidmatan penting macam ni jadi lebih mudah diakses oleh semua orang, tak kira di mana mereka berada. Dan yang terakhir untuk kesan positif, ia memudahkan urusan kita dengan kerajaan. Ya, betul. Urusan dengan kerajaan jadi lebih senang dan cepat. Kita panggil konsep ni e-kerajaan. Dulu nak perbaharui lesen ke, bayar bil ke, kena pergi kaunter. Sekarang, semua boleh buat online je dari rumah. Ia bukan saja jimatkan masa kita, tapi servis kerajaan pun jadi jauh lebih efisien. Baiklah, kita dah nampak semua benda-benda hebat yang telekomunikasi boleh buat untuk negara. Tapi sekarang, jom kita fokuskan kembali pada diri kita sendiri. Sebab bila ada kuasa yang hebat di tangan kita ni, datang sekali dengan tanggungjawab yang besar. Jadi, jom kita sembang pasal etika penggunaan gadget. Setiap kali kita online, kita sebenarnya membuat pilihan. Jalan yang baik, kita sahkan dulu berita sebelum kongsi. Kita guna teknologi untuk benda berfaedah. Kita bercakap elok-elok dengan orang dan hargai hasil kerja orang lain. Jalan yang tak patut kita ikut, yang ni kita kena elak. Jangan sebar benda tak betul, jangan sentuh isu-isu sensitif, jangan ganggu sistem orang dan paling penting, jangan plagiat. Pilihannya mudah je kan? Dan kalau ada satu je benda yang kita kena ingat, inilah dia. Fikir dahulu sebelum kongsi. Simple je kan? Tapi sangat penting. Sebelum jari tu gatal nak tekan butang share atau forward, berhenti sekejap. Tanya diri sendiri, betul ke benda ni? Ia akan menolong orang atau buat keadaan lagi teruk? Sebab satu klik je, satu klik yang tak fikir panjang, boleh cetuskan macam-macam masalah. Tanggungjawab kita bukan setakat pada orang lain, tapi pada diri sendiri juga tau. Jaga betul-betul maklumat peribadi dan kata laluan awak. Jangan kongsi merata-rata. Lepas tu, guna gadget tu berpada-pada. Jangan sampai ketagih. Dan semestinya, kita kena sentiasa patuh pada undang-undang cyber negara kita. Contohnya, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Okey, banyak juga kita bincangkan hari ni ya. Sekarang, apa kata kita uji sikit apa yang dah lekat di kepala. Jom buat kuis kilat. Dah sedia? Soalan nombor 1. Bagi satu je kesan positif telekomunikasi pada ekonomi negara kita.
Fikir. Dah? Okey, jawapannya, kalau anda sebut e-dagang atau e-perbankan, anda memang betul. Syabas. Soalan kedua. Kenapa kita tak boleh sebar berita yang kita tak pasti betul ke tidak? Sebabnya, ia boleh buat orang keliru, panik dan kadang-kadang boleh mendatangkan bahaya yang sebenar. Jadi, jangan buat ya. Dan soalan terakhir, beri satu contoh macam mana nak guna telekomunikasi secara beretika. Dah ada jawapan? Banyak jawapan boleh diterima. Contohnya, berkomunikasi dengan sopan atau amalkan fikir dahulu sebelum kongsi. Mantap semua. Hebatlah jawapan kuis tadi. Okey, sebelum kita habis, jom kita buat satu rumusan pantas. Kita kumpulkan semua idea-idea penting yang kita dah bincangkan tadi. Jadi, apa kesimpulannya? Senang je. Semuanya tentang menjadi pengguna telekomunikasi yang bijak. Kita tahu ia ada banyak kesan positif untuk ekonomi, pendidikan dan juga urusan kerajaan. Tapi pada masa yang sama, kita mesti gunakannya secara beretika. Maksudnya, jadi seorang yang bertanggungjawab. Jangan sesekali sebar maklumat palsu dan sentiasa hormat orang lain bila dalam talian. Jadi, mesej utama yang kita nak bawa balik hari ini adalah bila kita guna telekomunikasi dengan bijak dan beretika, kita bukan saja tolong majukan negara, tapi kita juga sedang membina sebuah masyarakat yang lebih berilmu dan bertanggungjawab untuk diri kita dan juga orang sekeliling kita. Dan sebelum saya undur diri, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikir-fikirkan. Agak-agaknya, apakah teknologi telekomunikasi yang seterusnya yang akan mengubah cara hidup kita secara besar-besaran? Cuba fikirkan. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana bersama saya.